Assalamualaikum semua. Hari ini berita panas. Seorang timbalan pendakwa raya SPRM dilaporkan positif dadah dan dibebaskan dengan jaminan polis. Ya, anda dengar betul. Orang yang sepatutnya menegakkan undang-undang kini terpalit dengan isu dadah. Persoalannya, bagaimana rakyat nak percaya pada sistem kalau pegawai tinggi sendiri terlibat? Dadah tetap salah. Tak kira pangkat atau jawatan. Undang-undang mesti sama rata untuk semua. Namun nak boleh antara dua darjat undang-undang ni kenalah berlaku adil. Dan harap moga-moga berubahlah. Dadah ni membawa pada sebab kita bila kita memegang jawatan yang tertinggi ataupun kita dapat amanah, kenalah laksanakan amanah itu. Bimbang-bimbang dekat akhirat ni macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak laksanakan amanah dengan betul dan kita ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik. Dadah ini menyebabkan ramai orang bunuh diri, bunuh mak ayah, sanggup khianat, macam-macam lagi lah. Sebabkan dadah sahaja. Allahu Akbar. Sedangkan hidup kita ini hanya nak mentaati perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak nafikan, memang hari ni ramai orang stres, ramai orang tekan. Bila jalan yang mudah dia mencari, solusinya adalah dadah. Nauzubillah min zalik. Janganlah kita gadaikan akhirat kita untuk keseronokan dunia yang hanya sementara. Jadi, apa pendapat korang? Adakah kes ini diambil serius atau akan tenggelam begitu sahaja? Komen di bawah, jangan lupa follow akaun ni untuk berita terkini, berita lebih lanjut dan tekanlah semua butang-butang di tepi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.